Kenapa dengan saya ni habis rosak semua benda yang saya nak? Sayalah Monarch. Saya rasa keresahan awak memang teruk bila emosi terlalu kuat sampai awak hilang kawalan atas badan sendiri. Kalau nak, saya boleh bagi tak boleh kuasa jadi. untuk ubah Saya kena ketakutan kawal awak. diri. Saya kena tahu kenapa jadi macam ni setiap kali dekat dengan Adrian. Kalau tak, akan lagi teruk. 3, 2, 1, mula! Saya dah nak dekat ni. Saya dah nak dekat ni. Seranganlah kalau awak pakai motor pun awak tetap akan kalah. Tak ada selera ke sayang? Perut saya sakit. Boleh tak saya ponteng hari ni? Semalam kaki kamu sakit dan hari sebelum tu kepala kamu. Janganlah macam ni. Tinggal 2 minggu je lagi dengan dia. Entah-entah dia akan tukar kelas tahun depan. Dah 3 tahun, Mak. Nasib saya takkan berubah. Kelas dah mula 10 minit lepas tapi kamu masih berjalan dekat luar. Dah 8 kali minggu ni. Nasib baik ada pelajar bagi tahu saya tiap kali kamu nak langgar peraturan. Siapa agaknya Chloe yang misteri tu? Apa pun ke pejabat saya, Cik Du Pencheng. Tahniah pelajar cemerlang. Buat lagi 2 minggu macam ni, kamu dah buat rekod bilangan lewat masuk kelas saya pada tahun ni. Pergi ke meja awak. Senyap-senyap. Kenapa dengan muka yang lebih sedih daripada biasa, Du Pencheng? Ada benda mengganggu awak? Dia nak mereka fashion, tapi pakaian sendiri pun tak boleh nak bersihkan. Wow, Chloe, awak betul-betul dah cemarkan perwatakan dia. Kalau bukan saya yang cakap, ia tak kelakar. Chloe, ini satu lagi usikan kejam awak. Bukan je kamu lewat dan buang masa semua orang dengan bermain. Sekarang kamu tuduh rakan kelas tanpa asas ya. Pergi ke bilik pengetua dan tengok apa dia kata. Tapi saya baru pergi pejabat dia tadi. Jadi pergi balik. Dan hari persekolahan pun barulah nak mula. Apa masalah awak? Nak main dengan Cat juga ke? Awak kenapa pula? Ada benda nak bagi tahu saya selain... Saya dapat kelas jenda 3 jam lagi hari Sabtu. Semuanya sebab Chloe. Janganlah marah dia. Dia macam tu sebab mak dia tinggalkan dia waktu kecil. Mak saya pun sama dan awak tak nampak saya seronok membuli Marinette. Kita kena buat sesuatu dengan seluar awak. Saya rasa dah tak boleh diselamatkan. Dahlah seluar kegemaran. Ambillah seluar mandi saya kalau nak. Terima kasih. Tapi seluar mandi untuk kolam renang. Pelik pula kalau pakai dekat sekolah. Baik awak semua bersurai. Saya dah cakap. Jangan cakap dengan anak pembuat roti tu. Kita sama kat cafeteria. Satu-satunya tempat yang dia tak akan masuk buat masa ni. Kenapa awak tak pergi lagi, budak otak udang? Terima kasih. Baiknya. Saya ada berita untuk awak, Du Pencheng. Mulai sekarang, awak takkan dapat rehat lagi. Dalam kafeteria pun tak. Saya akan ke sana untuk buat awak derita lagi teruk.